Jadi saya dapat satu komen ni tuan-puan daripada Encik Wan Lip ni yang komen. Dia kata antara tiga tu, mana yang paling elok dahulukan? Yang pertamanya tabung haji, keduanya ASB dan ketiga public gold. Betul ke susunannya macam tu? Okay, jadi bagi tuan-puan yang ada juga soalan yang sama, tuan-puan boleh save dulu video ni untuk rujukan di masa yang akan datang. Okay, secara asalnya tuan-puan, emas ni untuk jangka masa yang panjang dan duit ni kita simpan untuk jangka masa yang pendek. Maksud dia, ASB dan tabung haji ni kita simpan duit lah tuan-puan kan. Macam kita simpan dalam bank tu. Jadinya elok untuk jangka masa yang pendek sahaja. Untuk jangka masa yang panjang, 2 tahun dan ke atas, saya sarankan tuan-puan untuk alihkan kepada dalam bentuk emas. Jadi mana yang elok kita dahulukan? Saranan saya untuk kita adakan dulu saving kecemasan 3 bulan gaji. Maksud dia kalau contoh, gaji kita sebulan tu 1,007, jadi kita kena ada 3 bulan gaji lah. Ataupun kalilah 1,007 kali 3. Berapa tuan-puan kena simpan? Supaya anything happen dekat kita, kita dah ada duit untuk kita boleh gunakan on the spot. Kalau macam emas ni tuan-puan, bukan kita tak boleh jual. Boleh. Tapi emas ni untuk jangka masa yang panjang. Iaitu seeloknya 2 tahun dan ke atas, barulah tuan-puan jual untuk digunakan sebagai emergency dan sebagainya. Jadi bagi tuan-puan yang ada duit 2 tahun dan ke atas yang tak digunakan, saya sarankan tuan-puan untuk alihkan dalam bentuk emas. Tapi untuk tuan-puan yang bila simpan je bocor, maksud dia tuan-puan simpan dalam SB ke tabung haji, tetap tuan-puan nak korek juga. Maksud dia tuan-puan tak boleh bertahan lama lah dalam SB dan tabung haji. Saya sarankan tuan-puan simpan je dalam bentuk emas supaya simpanan tuan-puan lebih selamat dan tidak bocor lagi. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada lagi simpanan emas, boleh klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan untuk daftar akaun secara percuma saja. Dan boleh follow saya untuk lebih tips emas dan kewangan.